Haikal. Tantrum pula budak ni. Haikal, jangan tantrum, Haikal. Haikal tak larang lah nak jalan macam ni. Bosan lah. Cepatlah, Pak. Cepat tak naik. Pak. Aduh. Nak terseliuh pinggan bapak. Aduh. Tak payah buat perangai lah tantrum macam ni. Bapak nak beli barang ni. Haikal tantrum biar semua orang tengok. Haikal, jangan. Haikal tantrum Haikal. Haikal tantrum Haikal, itu kena rasuk. Itu kena rasuk. Sabar bapak. Haikal tengah ingat macam nak tantrum. Pak. Haikal, nak ni. Nak ke? Nak cakap? Cakap nak? Cakap nak? Tak. Pak, besok urut, Pak. Haikal nak urut, Pak. Pak, tolong, Pak. Tak payah. Haikal. Haikal tak larang jalan. Haikal, bapak nak kena pergi DIY, Haikal. Budak ni tantrum sungguh lah. Bayar, Pak. Pak, bayar, Pak. Siapa yang nak pakai? Siapa yang nak duduk? Haikal lah. Bayar sendiri, pakai duit sendiri. Ui, Pak. Bapak dengan jimat ni. Scan je QR code tu, bayar sendiri. Kenapa bapak kedekut sangat? Haikal tengok bapak tak kaya pun. Kedekut je lebih. Kaya tidak. Orang lain kedekut kaya. Tak apalah, biar. Yang penting bapak kedekut dulu, mungkin lepas ni kaya. Susah lah macam ni, Pak. Aduh, Haikal tak minta tau jadi anak bapak. Bapak pun tak minta Haikal jadi anak bapak. Tiba-tiba kamu terkeluar macam tu. Bapak expect anak perempuan dapat kamu, Haikal. Bapak tak bersyukur. Kurang jamnya bapak ni. Dah bayar sendiri. Tengok Haikal dah bayar sendiri dah bapak. Bapak tak bayar pun. Berapa ringgit je. Apa yang bapak sibuk sangat dengan telefon? Haikal tengok daripada tadi. Tak apalah. Bapak dengan banyak grup ni, dengan member ni. Tak ada faedah lah, Pak. Tak payahlah ada grup, Pak, kalau susah macam ni, Pak. Bapak ramai kawan. Kamu tu tak ada kawan. Siapa nak berkawan kamu? Siapa nak berkawan? Semua orang duk mengata bapak. Haikal pergi sekolah, orang tu kata bapak Haikal. Sebab bapak tak masuk grup tu. Kalau bapak masuk grup tu juga, dia tak berani mengata. Ui, sedap bapak kursi dia urut, Pak. Dia sedap sebab ni, dia ada AI body scanning. Jadi dia boleh detect saiz badan. Lepas tu dia boleh detect mana-mana tempat yang Haikal sakit. Dia boleh detect. Oh, ya ke? Sebab dia ada scanning AI. Lepas tu dia ada privacy macam ni, Haikal. Tengok, dia tak ada terbuka, semua orang boleh tengok Haikal. Pak, sedap lah, Pak. Tengok duit Haikal dah kurang RM5 dah. Okey lah tu, duit kamu kurang RM5. Duit bapak tambah RM5. Duit bapak tambah RM5. Tu ada orang duduk gitu. Tambah lagi tu ada yang bayar berapa ringgit tadi tu? RM10 ada, RM15 ada. Dia orang ni? Kenapa masuk kat bapak pula? Ni kursi bapak. Ni bapak sewa tempat ni, bapak letak kursi zero vending massage chair ni. Bapak punya ni. Kursi bapak? Memang betul bapak punya? Ni, duit masuk. Bapak tu okey lah? Banyak kursi bapak. Bapak ada dekat kedai Dobi banyak. Bapak tak sangka letak kat kedai Dobi. Untung. Wah, orang duk basuh baju, duit masuk ke bapak. Sebab dia sambil basuh baju, dia tunggu, dia duduk kat atas massage chair bapak. Zero ni. Haikal tak faham. Bapak sebenarnya tak bagi tahu kamu yang Kimi dah tahu bapak kaya. Abang kamu Kimi dah tahu bapak kaya. Kimi dah tahu? Tak gunanya, abang. Bapak sebenarnya ada Mercedes. Maksudnya apa, Pak? Kita naik motor je datang sini, Pak. Itu semua bapak kaburi mata kamu je. Bapak ada Mercedes. Bapak sebenarnya kaya. Sebab tu bapak buat ni zero vending massage chair. Senang. Tak payah fikir apa-apa. Zero yang uruskan lokasi. Dia carikan lokasi. Lokasi ni semua dia cari? Kat mana nak sewa. Dia yang uruskan maintenance. Nak cuci ke, nak apa ke, semua dia uruskan. Ada rosak ke, dia repair. Settle semua. Bapak tinggal keluar modal lah. Modal pun tak banyak. Modal pun antara terendah juga. Setahun, 2 tahun dah balik modal lah. Lepas tu, untung je manjang. Ya ke, Bapak? Kenapa tak bagi Haikal sikit duit? Tak boleh lah, meniaga. Ingat, business is business. Lepas tu bapak tak payah buat apa-apa? Tak payah. Bapak duk goyang kaki kat rumah semua tu. Tengok. Tengok. Duit masuk. Nampak tak? Nampak. Jadi kalau kamu nak goyang kaki, duit masuk juga. Ni, kamu buat zero ni. Cuba kamu goyang kaki. Tak ada duit masuk sebab kamu tak ada. Kamu tak ada zero. Pak, Haikal nak satu, Pak. Pak.